Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Peran 1 dan pada hari ini kami akan membentangkan laporan tugasan amali pelaburan kumpulan kami. Ini merupakan senarai ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 5 orang ahli. Berkaitan dengan elemen inovasi yang digunakan di dalam pelaburan kami telah memilih 3 indikator utama. Yang pertama, Double Exponential Moving Average, DEMA. Ia digunakan untuk mengenal pasti arah aliran harga saham dengan lebih cepat berbanding EMA biasa. Ia membantu mengurangkan kelewatan isyarat dalam membuat keputusan pelaburan. Isyarat beli apabila harga saham berada di atas DEMA dan isyarat jual apabila harga saham berada di bawah DEMA. Yang kedua, Moving Average Convergence Divergence. MACD digunakan untuk mengukur momentum kekuatan trend pasaran. Ia terdiri daripada MACD line dan signal line. Isyarat beli apabila MACD line memotong signal line dari bawah ke atas. Isyarat jual pula apabila MACD line memotong signal line dari atas ke bawah. Yang ketiga, Stochastic RSI. Ia digunakan untuk mengenal pasti keadaan terlebih beli dan terlebih jual. Bacaan antara 0 hingga 1 atau 0 hingga 100. Isyarat beli apabila bacaan di bawah 20 dan isyarat jual apabila bacaan di atas 80. Assalamualaikum, saya Khairul Syahmin bin Azman, nombor metrik A211582. Seterusnya saya akan terangkan aktiviti, dagangan dan prestasi portfolio saya. Untuk game 1, profil portfolio saya ialah agresif, di mana modal awal saya ialah 100,000 dan modal akhir saya ialah 103,328, di mana saya mendapatkan untung bersih sebanyak 3,387.89 sen, di mana saya melakukan bilangan transaksi sebanyak 6 dan saya mendapat ranking 3 dalam portfolio game 1. Antara aktiviti dagangan yang saya fokus ialah hanya fokus pada dua konti iaitu PCGBKL dan TLMMKL. Strategi jangka pendek berasaskan pergerakan harga iaitu capital gain. Beli pada harga rendah dan jual pada harga yang lebih tinggi secara konsisten. Untuk PCGBKL, saya beli pada harga RM4.72 hingga RM4.92 dan saya jual pada RM5.61 hingga RM5.48 dan saya mendapatkan keuntungan. Di mana dalam TLMM KL pula, saya beli pada RM7.59 dan saya jual pada RM7.43, di mana saya hanya mendapat kerugian yang kecil untuk TLMM KL. Untuk game kedua, portfolio saya ialah agresif, di mana modal awal saya ialah 100,000 dan modal akhir saya ialah 88,542. Untuk game kedua, saya mengalami kerugian anggaran sebanyak 11,458, di mana bilangan transaksi ialah 8 dan ranking kedudukan saya ialah 79. Aktiviti dagangan saya melakukan kepada 7 konti yang berbeza. Kebanyakan saham harga ialah rendah dan strategi yang saya gunakan ialah strategi jangka pendek. Untuk saham PCGBKL, saya beli pada 5,800 dan saya menjual pada 50.50. Ini menunjukkan saya mengalami kerugian yang sangat besar. Turut 6 holding yang lain saya mengalami kerugian yang sama juga. Untuk aktiviti dagangan saya, terdapat beberapa transaksi yang dibuat sepanjang simulasi. Dalam game 1, saya membeli saham IHHKL sebanyak 1,500 unit pada harga RM8.90 seunit. Manakala dalam game 2, saya membeli saham Gamu KL sebanyak 3,000 unit pada harga RM4.23 dan saham Tena KL sebanyak 1,000 unit pada harga RM14.30. Keseluruhannya, aktiviti dagangan saya terhad kepada transaksi pembelian sahaja tanpa sebarang jualan. Dari segi strategi pemilihan saham, saya memilih syarikat yang mempunyai asas kukuh dan harga yang stabil. Contohnya, IHHKL dipilih kerana kedudukan syarikat dalam sektor kesihatan yang konsisten, manakala Tena KL dipilih sebagai saham utility yang lebih defensif. Gamu KL pula dipilih kerana harganya lebih rendah dan berpotensi memberi pulangan jika pasaran meningkat. Strategi pembelian saya adalah membeli pada harga yang dianggap munasabah dengan harapan nilai saham akan meningkat pada masa hadapan. Bagi prestasi portfolio, dalam game 1, modal awal saya ialah 100,000 dan modal akhir saya 99,990. Portfolio tidak mencatatkan keuntungan atau kerugian kerana harga saham kekal pada paras beli. Aktiviti dagangan terhad kepada satu transaksi sahaja menyebabkan prestasi portfolio statik. Untuk game 2, modal awal juga RM100,000 dan modal akhir RM72,980.
Tiada aktiviti jualan dilakukan, jadi portfolio kekal dengan saham yang dibeli pada harga asal. Nilai akhir menunjukkan kedudukan semasa pasaran tanpa realisasi keuntungan atau kerugian. Secara keseluruhan, prestasi portfolio saya tidak menunjukkan keuntungan kerana strategi dagangan terhad kepada pembelian sahaja. Justifikasi utama ialah portfolio statik tanpa jualan dan nilai akhir hanya mencerminkan harga pasaran semasa. Pengejaran daripada pengalaman ini ialah kepentingan membuat jualan pada masa yang sesuai untuk merealisasikan keuntungan. Baiklah, saya akan terangkan untuk aktiviti dagangan dan prestasi portfolio saya. Portfolio ini ialah portfolio sederhana agresif, jadi jumlah transaksi yang dilakukan ialah 9 dan melibatkan 9 kaunter saham. Antara kaunter saham yang didagangkan ialah Sime Darby, Gamuda dan juga CIMB. Jadi strategi yang digunakan untuk membeli saham ini ialah equal capital allocation, di mana setiap saham dibeli dengan anggaran RM10,000. Strategi yang kedua ialah sektor diversification, iaitu membeli saham industri yang berbeza. Sebagai contoh, industri perbankan, healthcare, gaming dan teknologi. Jadi untuk prestasi, baki awal ialah RM100,000 dan baki akhir ialah RM102,527. Portfolio ini mendapat kedudukan yang ke-34. Portfolio ini hanya mencatatkan anggaran keuntungan sebanyak RM2,527 kerana tiada penjualan saham yang dilakukan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan analisis aktiviti dan prestasi dagangan bagi diri saya sendiri. Di dalam slide ini saya akan memaparkan perbandingan antara permainan 1 dan permainan 2 untuk menunjukkan fasa peralihan strategi pelaburan saya. Pada permainan pertama, saya mengambil pendekatan yang sangat agresif dengan melakukan sebanyak 8 urus niaga melibatkan 4 kuarter saham. Strategi pada waktu itu lebih kepada cubaan menyusun semula portfolio secara besar-besaran pada 26 Mac 2026. Namun akibat pasaran yang tidak menentu, saya mencatatkan kerugian besar keseluruhan sebanyak RM3,785. Kerugian terbesar datang daripada saham murah atau penny stock iaitu ENCR.KL kerana saya memegang unit yang terlalu besar iaitu 110,000 unit. Saya juga terpaksa melakukan tindakan cut loss pada saham FRAS.KL bagi mengelakkan kerugian yang lebih teruk. Walau bagaimanapun, disebabkan keaktifan pasaran pada waktu tersebut, saya berjaya menamatkan permainan 1 di tangga ke-32. Setelah menyedari kesilapan dan risiko kerugian dalam permainan 1, saya telah menukar strategi saya secara total dalam permainan kedua. Saya beralih kepada pendekatan yang lebih pasif dan berhati-hati di mana saya hanya melakukan 3 urus niaga sahaja sepanjang tempoh tersebut. Saya memilih 3 kaunter baru yang berbeza iaitu PN.KL, Life.KL dan Liop.KL. Justifikasi utama perubahan strategi ini adalah untuk mengawal pendedahan risiko. Saya tidak lagi membeli unit saham dalam jumlah yang terlalu ekstrim, di mana pegangan tertinggi saya hadkan kepada 30,500 unit sahaja untuk kaunter Liop.KL. Impak daripada strategi pasif ini, saya dapat mengekalkan baki tunai tersedia yang lebih tinggi iaitu sebanyak RM69,693 sebagai pelindung modal. Walaupun kedudukan akhir saya dalam permainan 2 berada di tangga ke-68, dari sudut pengurusan risiko, portfolio kedua ini adalah jauh lebih stabil dan tidak mengalami penurunan modal secara mendadak seperti permainan pertama. Kesimpulannya, perbandingan kedua-dua amali ini mengajar saya bahawa perdagangan yang agresif tidak semestinya menghasilkan portfolio yang selamat. Kadang-kadang strategi bertahan dan mengunggang tunai adalah tindakan yang lebih bijak dalam pelaburan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Naim. Ini merupakan aktiviti dagangan dan prestasi portfolio saya. Pada permainan 1, saya telah membeli kaunter saham sebanyak 13 dengan modal permulaan sebanyak RM100,000. Ia merupakan portfolio agresif dengan jumlah transaksi sebanyak 19 transaksi. Strategi yang digunakan iaitu strategi pelaburan agresif jangka pendek, di mana saya kerap membeli dan menjual saham, banyak memilih saham harga rendah yang mempunyai potensi pulangan tinggi tetapi risiko tinggi dan lebih fokus kepada pergerakan harga saham untuk mendapatkan keuntungan modal berbanding dividen. Berkaitan dengan prestasi portfolio, nilai portfolio saya sebanyak RM55,190 dengan baki dana tunai sebanyak RM654 dan kedudukan akhir iaitu 35. Portfolio mencatatkan kerugian sebanyak RM4,618 dengan kadar kemenangan mencapai 50%, tetapi keuntungan tersebut tidak cukup untuk menampung kerugian saham yang rugi. Prestasi keseluruhan menunjukkan pengurusan risiko boleh dipertingkatkan. Antara cadangan yang boleh dilakukan iaitu meningkatkan diversifikasi portfolio, mengawal risiko melalui stop loss dan memilih saham yang mempunyai asas kewangan yang lebih kukuh. Seterusnya, bagi permainan kedua,
kaunter saham dibeli sebanyak 9 dengan modal permulaan sebanyak RM100,000. Ia merupakan portfolio agresif dengan jumlah transaksi sebanyak 17 transaksi. Strategi yang digunakan iaitu strategi pelaburan agresif jangka pendek. Strategi ini berjaya merealisasikan keuntungan pada beberapa saham sebelum menjualnya, tidak menyimpan terlalu banyak saham yang berisiko pada akhir tempoh pelaburan dan masih mempunyai tunai yang tinggi untuk peluang pelaburan lain. Berkaitan dengan prestasi portfolio, nilai portfolio saya sebanyak RM96,456 dan baki dana tunai sebanyak RM77,456 di kedudukan akhir iaitu 93. Portfolio mencatatkan kerugian sebanyak RM3,544 kerana terlalu banyak dagangan menyebabkan peluang membuat keputusan yang salah meningkat dan portfolio kurang diversifikasi kerana akhirnya hanya bergantung kepada satu saham sahaja. Cadangan peningkatan yang boleh dilaksanakan iaitu memilih saham yang lebih berkualiti, mengurangkan dagangan yang terlalu kerap dan menetapkan had kerugian dan sasaran keuntungan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya akan membentangkan analisis keputusan keseluruhan bagi kesemua ahli kumpulan kami sepanjang tugasan amali pelaburan ini dijalankan. Slide ini memaparkan kedudukan akhir kami berdasarkan dua indikator utama iaitu nilai portfolio keseluruhan di sebelah kiri dan jumlah keuntungan atau kerugian bersih di sebelah kanan bagi setiap individu. Melihat kepada carta pertama iaitu nilai portfolio keseluruhan, rakan kami Syahmin Azman telah mencatatkan nilai portfolio tertinggi sebanyak RM103,328 yang kemudiannya diikuti rapat oleh Arman V di kedudukan kedua dengan nilai portfolio sebanyak RM102,417. Seterusnya Syafiq Daniel berada di kedudukan ketiga dengan nilai RM99,990 yang menunjukkan beliau hampir mengekalkan keseluruhan modal asalnya. Manakala saya sendiri iaitu Imran berada di kedudukan keempat dengan RM96,135 dan F. Naim berada di kedudukan terakhir dengan nilai portfolio sebanyak RM95,152. Jika kita beralih kepada carta kedua iaitu analisis keuntungan dan kerugian bersih, kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kepelbagaian strategi memberi pulangan yang berbeza kepada setiap ahli. Syahmin Azman dan Arman V merupakan dua ahli yang berjaya menjana keuntungan bersih dalam pasaran, di mana Syahmin Azman meraih untung tertinggi sebanyak RM3,388, manakala Arman V mencatatkan RM2,527. Syafiq Daniel pula merekodkan pulangan neutral iaitu RM0 yang membuktikan strategi defensif beliau berjaya melindungi modalnya. Manakala saya sendiri dan F. Naim mengalami kerugian bersih masing-masing sebanyak RM3,785 dan RM4,618 akibat pendedahan modal kepada kaunter saham yang mempunyai volatiliti yang tinggi. Secara keseluruhannya, perbezaan keputusan ini memberikan kami impak pembelajaran yang sangat besar tentang bagaimana variasi strategi sama ada agresif maupun defensif memberi impak langsung kepada prestasi pengurusan portfolio saham. Itu sahaja daripada saya untuk bahagian ini.